Okay, bismillah, market update untuk hari Jumaat lepas 21 Ogos. So kita tengok dulu untuk crude oil. Kita tengok 5 minit nampak macam sideways. Kita tengok 3 minit 3 minit sideways juga. Untuk Jumaat lepas kita tengok 1 minit. Padam dulu yang lain ni. Padam. Okay, kita study hari tu sini kan. So hari Khamis, so dia sideways, opening Jumaat. Okay, nampak macam ni nak buat uptrend tapi tak jadi. Okay, kat sini baru nak buat downtrend pun tak konsisten. Naik atas, naik turun. Okay, ini petang, pukul 6 petang. Tapi masih dalam fasa sideways kat sini, long sideways. Kat sini baru dia ada markup sikit, so kita boleh tanda resistance kat sini, tapi pullback strong. So masih tak konsisten, tak ada consolidation yang nice, tak ada breakout dan sampai closing lah. So ini market untuk pre-closing. So tak ada apa untuk crude oil. Kita tengok dia masih sideways lah untuk hari Jumaat lepas hari Khamis dia dah bagi. Okay, kita tengok lagi soya. Okay, soya. Okay, ni kita ada tanda hari tu. So opening pagi pun sideways juga. Tapi kalau kita tengok 3 minit, okay, try untuk breakout. Cuma breakout sini pukul 9.42. Nice. Cuma long consolidation kan. So long setup kat sini nampak macam dah tak valid. So kita cari resistance yang baru around here lah. So kat sini baru dia buat permulaan trend balik, base yang baru. Kalau kita tengok 1 minit kat sini, okay, kat sini kalau kita tak ada test, nice breakout kat sini, cuma tak ada test consolidation pukul 5.30 petang dan tak volatile. Pas malam pun dia break juga. Tapi kalau kita tengok uptrend dia sini pukul 5 dia tak ada. Okay, kat sini boleh lah tanda kan kat sini. So kat sini ada resistance walaupun sebelumnya baru buat reversal, tapi tak apa. Kita tengok ada high volume volatile kat sini, kita tanda je resistance. Lepas ada test dan breakout kat sini kita boleh. Tapi ini pukul 4.30 petang. So memang kalau soya, kalau bukan waktu malam memang dia tak volatile lah. So kita tanda cut loss dekat sini. So cut loss kat previous support sini ataupun dekat sini sebab kita takut dia pullback banyak kan. So kalau kat sini hit lah, kita letak cut loss kat sini dalam berapa tick. Breakout sini 17 tick dah hit, tapi kat sini dia rebound balik. So boleh consider untuk re-entry kalau kita rasa cut loss dia valid dekat sini sebab tak volatile sangat kan. So prefer untuk lebih securekan cut loss, jauhkan cut loss lah. Okay, kat sini, tapi kat sini pun lebih besar kalau kita jauhkan cut loss kan. Time dia tak volatile sangat. Sini dalam 23 tick. Okay, dia jalan sampai kat sini dia dah mati, dia dah tak boleh konsisten lah untuk buat new high. So kat sini dia terus pusing with strong candle. So kita boleh exit terus lah bila dia dah break naik line kat sini. Sebab nampak ni dia spike, cuma volume pun dah decrease kat sini. So tak cantik lah untuk meneruskan kenaikan. So bila dah pusing kat sini kita boleh exit. Kat sini pun ada double strong candle. So the break with strong candle, cuma lepas tu baru ada high volume kan. So mungkin kat sini kita exit. So kalau kita ada entry kat sini, time market tak volatile, so better not trade
at this time lah. So pukul 4.30 petang memang market soya tak volatile. Kalau kita tengok malam baru dia jalan kat sini. Tapi petang dia uptrend, malam dia baru nak buat setup. So breakout dia pun kat sini hampir pukul 12. So tak cantik juga. Kita pada balik kalau kita tanda resistance dekat malam kat sini kan. So dia tak ada test, tapi dia ada macam pattern kat sini kan. So kat sini macam ada pattern. So dia breakout kat sini pukul 11.20. So jalan. Okay, kalau kita ada entry dekat sini, entry sell, cut loss kat sini berapa tick ni kalau trade based on check pattern lah. Sebab nampak macam ada buat dia touch, lepas tu dia rebound kat sini kan. Dalam 30 tick, lepas tu jalan. Bila dah ada markup yang strong kat sini, kita boleh naikkan trailing. Lepas tu kat sini pun ada breakout lagi, kita boleh naikkan dekat previous support. Kat sini pun ada, kita naikkan lagi trailing stop. Okay, lepas tu dia dah sideways kat sini. Kat sini macam ada high volume. Kat sini pun ada. So satu sign. Lepas tu dia dah sideways, ada lagi volume. Macam dia dah tak boleh break resistance kat situ. Lepas tu dia pusing lah, break naik line, break support kat sini. So kalau kita ada entry pukul, tapi ini time pagi lah soya kan. So breakout pukul 11.20, exit sama ada dekat sini. First sign 90 tick, second 190 tick juga, ataupun kat sini 68 tick. Okay, itu untuk soya. Kita tunggu untuk kalau next setup mungkin kat sini lah, kat sini, ataupun kita tunggu markup yang baru lah untuk kita tanda resistance. Okay, lepas tu kita tengok last FCPO. Okay, FCPO nampak nice kan. Minggu lepas ada long uptrend. Okay, kita ada tanda support yang strong kat sini dan dia masih belum break support dan dia masih konsisten lah naik. So kat sini kita boleh naikkan lagi support yang terdekat, mungkin dekat gap ni kita boleh naikkan kat sini, ataupun kat sini pun ada gap, so kita boleh naikkan lagi. Kat sini dia rebound kan, so boleh naikkan, dan lepas tu dia ada gap lagi dan dia rebound. Okay, so strong support kat sini lah, tapi kena jaga-jaga sebab dia make a consistent rebound kat sini kan. So kat sini pun kena jaga-jaga. 1, 2, 3. So sekarang nampak macam dah break, tapi ini closing kan, so memang akan sedikit volatile. Kita tengok adakah hari ni, pagi ni 10.30 opening, dia akan break lagi ataupun dia rehat kejap. Kalau dia rehat, kita tengok sama ada dia sideways ataupun dia junam. Kalau junam nampak trend dah patah, kalau sideways kita kena monitor lagi. So tujuan untuk market update Jumaat lepas 21-22 Ogos. Kita jumpa lain kali insyaAllah. Assalamualaikum, bye bye.